sampai. Masa kita camping dulu sini, ini bukan Kebara ni ke? Yang kita camping tadi masa 6 orang tu, kan sebelah ni Kebara tu. Bukan yang ni ya? Tak, ini pun Kebara juga. Kan malam tu Kebara sampai dulu. Lepas tu bawa korang sampai. Ada. Kebara tu ada lagi. Tak ada gelap lagi lah. Cari pukul 4, pukul 5. Betul-betul kat pukul 5, 4 lebih, kat pukul 5. Kan, kemah tak pasal lagi, kita jalan tengok air. Ada empangan tadi. Air pun bersih. Agak-agak tak hujan lah kan, tapi Alhamdulillah tadi sampai daripada Ampang sampai sini tak hujan. So, cantik lah tempat dia. So tu dia. So malam ni ada sebelah ni ada camper kan, ada Kebara ni. So kita orang 1, 2, 3 motor. So malam insyaAllah ada lagi minggu yang akan datang. Okay, time to set up kemah sebelum hari gelap. Betul lah. Jam pukul 7.17 lah. Kita baru settle ni, set up. Ni tak pakai cam bag lah, pakai tilam dah. Tengah buka dia. Tu nak diam dulu. Okey ni. Kena gelap. Ya, gelap. Gelap. Sebab saya pakai beras jepit. Oh.
Masang buah api dekat tepi sungai. Ini suasana malam ni. Tak nampak sungai ni lah. Tak nampak sungai ni. Oh, camping. Buat camping lah. Hi, morning. Jam dah pukul 8 suku. Tengoklah cuaca kat dah pagi ni lah. Matahari pun dah naik, berkabut sikit. So kita usai kita orang. Tadi tidur kat pukul 3 kat. Duduk sembang, minum kopi. Pukul 3 pagi baru tidur. Sejuk. Aku duduk betul dekat gigi air dia. Malam sampai pukul 6.30. 6.30 petang sampai sini. Kita tolak daripada Ampang pukul 5. Daripada Langat pukul 5. Itu pun kita orang lepak dulu kedai mamak dekat Al-Majunas, dekat Langat sana tu. Jalan sekali. Dan pukul 5 kita orang bergerak. Tak jauh pun daripada Langat. Lebih kurang dalam 55 minit je. Bukan sejam lah. Dan kita orang berhenti dekat pekan kecil Cenah nama dia. Cenah ke Cenang? Cenah ke Cenang? Entah, aku lupa dah. Dekat situ adalah pekan, ada kedai runcit. So kita orang beli air lah. Air mineral 2 botol seorang. Ini pun tak cukup dia ni, air mineral dia. So dia lah dia view dia kan. Sini kemudahan toilet ada. Sinki tu tak ada lah. Itulah yang basic lah. Api elektrik apa memang tak ada. Lain telefon pun Celcom saja ada sini. Mesej Digi, mobile apa jadah pun tu semua tak ada. Kalau Digi mungkin ada lah. Kalau Digi Celcom lah, Celcom Digi. Itu pun satu bar. Agak dalam pukul 3 pagi semalam kan, satu bar barulah laju sikit. So member-member yang pakai line telco lain ni paksalah pinjam wifi daripada aku punya phone lah. Untuk kesinambungan. Untuk update apa-apa kan dekat family diorang semua tu. So alhamdulillah lah. Sampai dah. Ini kali kedua aku campsite kat sini. Aku camping kat sini lah, kali kedua camping kat sini. Last itu hari camping bulan 9, ujung bulan 9. Oi, nak mandi ni sejuk. Sejuk. Rendam kaki je lah. Itu pun sejuk kaki. So kita duduk lepak sini minum kopi lah. Dia nak masak Maggi je. Tapi member-member tak bangun lagi kan. Apalah, tunggu dulu lah. Oh, tinggi dekat awan tu ada burung-burung terbang lah. Burung apa ni? Macam pintu gerbang ke alam lain tu, sana tu. Tengok tu. Ini kanan dia kan. Ada cahaya dia. Belah sini redup, sana redup cerah. Tadi lagi lah berkabus.
Kan? Takut masuk sana keluar tempat lain. Dengan ada pokok bunga ni kan. Oh. Maggi sup sayur. Air kopi. Nanti kan. Alamak, menu best gila. Oh dia makan Maggi. Makan Maggi tepi sungai ya. Sarapan pagi. Belanja. Ni apa ni? Durian ke? Lawak dekat gambar. Ambil. Makan je. Dah dekat gambar belum? Dah. Tak nampak semua dah apa ni. Durian sudah naik bok. Durian bukitnya, durian bukit. Jual. Durian. A, B, aku tak pasti apa. Lepas tu cai. Cai tu yang dekat-dekat dia kecil-kecil apa semua tu kan. Itu RM2 lah. RM4 ke macam tu tengok. Sampai tak perai, kilo. Kadang tengok balas RM14, RM10 tu paling murah lah kalau kau nampak tepi jalan tu. 10 minit dan redup ya, santai. Langit pun kejap cerah, kejap mendung. Makan sudah. Lepak-lepak je lah. Rak telefon dia kena lubang sini tak sama. Air kentung. Bawa itu. Oh dia. Oh. Dia pak situ pun boleh, dari sini pun boleh kan. Kita bukan ramai pun. Bagi kasut dulu. Abang dah perlu. Nanti kalau apa ada sikit lagi. Mana makan tengah hari lagi? Tu ada sikit. Ni goreng basah. Jam pukul 6.03 minit. Buluh dah ada. Ni dia ayam bakar pun dah ada. Bakar-bakar kat situ lah. Kami konkret kan di tadi kan. Depan kita lah cerita ada yang apa tu Polytechnic tu punya resort apa semua tu kan. Yang jaga tu apa dia Budi benda tu. So bila kita orang masuk, kita roger dia lah. So dia akan pergi mana bersih tempat tu lah, sapu-sapu apa semua tu. Lepas tu dia block lah tempat tu. Orang bayar kat dia lah kan. Tapi tanah tu tak tahu siapa punya. Tapi dia selalu kita roger dia maknanya member yang guna kerja online ni, dia kerja dekat recovery. Maksud kat Pokoknya yang ada miss call. Baru masuk. Pukul 7 lebih dia pukul. Ayam bakar. Sebab dah potong kecil-kecil, dah ada kita kapit dah. Buat 2 layer. Susah pagi ni. Pagi ni dekat sungai.
Pelabuhan. So, aku dah kemas dah. Aku nak gerak dalam pukul 10. Siap. Tiada ku sangka akhirnya kau tutup semua pintu cinta untukku, hingga ku termanggu tiada arah nak ku tuju membawa hatiku. Okey, jam dah pukul 9, 14 suku dah ni. Okey, kita mandi dulu. Mandi sungai. So nak balik je lagi lah. Pukul 10 aku nak gerak. Gerak awal sikit dah hasil rumah. Okey. Nice trip. Dia berada pakai kereta kebara ni. Smart low. Motor aku dah settle. Barang semua dah atas ni dah. So aku dah siap semua ni, tinggal nak mandi. So Along pun dah kemas, Aziz pun dah settle. Yeah. Monday. Sebaik nak kasih pun. Bestnya. Bestnya. Sejuknya air. Sejuk lah. Sejuknya. Tu ada kawan kita orang lagi baru sampai. Tapi dia tak kemah lah. Dia cuma nak biki tempat je. So kalau ikutkan aku nak balik awal. Dia orang ni nak keluar petang. Tapi dah pakat semua kemas. Mungkin dia orang akan gerak pagi juga lah. Tapi aku pukul 10 aku nak jalan lah. Tak tunggu dia orang lah. So last sebelum kita balik, mandi dulu. Okey, siap nak balik lah. So, barang tu dah kemas. Motor packing semua dah. So kita nak balik. Dah siap. Member semua pun dah settle. Nah, dalam pukul 10 ni aku nak jalan lah. Ya, ni dia set up motor gambling tu. So simple. Kedua. Ni aku punya kerusi. Dalam ni dapur, tong gas apa semua lah. Barang elektronik semua dalam ni juga. Baju dekat dalam box. Camping flysheet. Aku punya hammock dalam box. Tu sleeping bag. Ok, ni toolbox bawa motor semua. Kalau kata pancit ke, saya apa kata putus ke, semua komplit ada. Ni meja, portable meja kecil daripada dulu aku punya. Sangat guna. Ni pole. Ni tengah shape lah. Tu je. Simple. Ni pada aku camping yang paling compact yang aku nak. Dululah bawa banyak-banyak box pergi kanan macam itu hari kan. Sampai aku tergolek aku nak naik lepas ke sungai kecil tu. Motor pun ringan sikit. Okey, semua dah kemas. Semua sudah kemas. Dah mandi. Cantiknya suasana cuaca ni. Cantik. Gerak tu jumpa lagi insyaAllah.
Sedap tu okey, terus. Kembali tak? Apa mimpi? Jalan dulu. Kita tinggi sikit kan. Kita tak macam kata orang aku tak diri tak apa.